dekat Changi Airport Terminal 1. Canggih kat ni. Kat ni semua canggih. Kalau tengok ada mesin-mesin belakang ni. Ni dekat mana tu Aku lah pergi mana Indonesia. KLIA pun ada. KLIA ada self check in. Lepas tu ada kat sini ada backdrop, safe backdrop. Macam tu lah. Kita masukkan beg sendiri tanpa perlu ada penjaga kaunter. So yang menarik dekat sini ni, aku nampak benda yang naik turun ni. Naik turun. Nampak. Kalau naik banyak-banyak dia cantik. Tadi kita dah buat safe check in, boarding pass, tiket, backdrop. Tapi tadi kita belajar. Ni barang melebihat, nampak terpaksa keluarkan semua. Scott dia sebab dia sistem kan. Dia sistem jadi dia straight sikit. Jadi kalau kita timbang tu, sebab timbang digital lebih berapa gram pun dikira 1 kilo lebih. Macam contoh kita 20 kan, 20 gram untuk satu luggage, tiba-tiba kita timbang 20/1. Dia akan kira lebih. Ni tempat menarik ke tengok. Ui, dalam weh. Terjun di atas, turun ke bawah. Oi, kita dekat sikit. Okay, kita dah masuk di ruangan departure. First time aku masuk. Bukan first time, aku pernah masuk kat Changi ni dulu. First time aku ke Melbourne dulu. Ya, Changi lah airport pertama yang bawa aku ke luar negara dulu. Ni kat ruang departure. Aku tak tahu dulu keadaan macam mana, aku dah tak ingat dah. So kita baru lepas scan pasport, nak cari surau level 3 Changi pusat pengambilan. Tengok signboard. Sana kot, kita zoom sikit. Arrival Skytrain. Tak tahu kat mana. Kali ni kita naik Scott. Kau tengok Scott ni, dia langgar apa cala macam ni. Gila Cala-cala Bayera Big Yellow Fella. Scott kau tengok Scott punya seat. Memang seat low budgetnya seat lah. Tapi dia punya tingkap bapak besar. Tingkap dia lebih besar daripada biasa. Kita tengah-tengah malam macam ni dia bagi dagang makanan kita apa ni 12 pagi, tapi aku ambil ikut lah sebab aku macam dah berangin ni, nak sedawa je aku ambil ikut. Ni kok Malaysia dia ada halal Malaysia kat ni. Ingatkan jalan jauh-jauh dapatlah rasa kok negara orang rasa kok Malaysia ke Ni hidangan hari ni ada nasi lemak, ada kek, dan ada lagi satu biskut Cadbury. So biskut dengan kek ni kita simpan, boleh buat makan nanti. Nasi lemak dia bau macam nasi lemak udang Jadi kita tengok portion dia. Sekejap aku simpan dulu, tak nak serabut atas meja. Pocah ni, pocah nasi lemak dia. Semuanya sambal gila ni, aku tak pedas kan. Tak tahu lah pedas ke tak ni, cuma makan lah. Okay, so ni dah guys. Once again on behalf of my Deputy Commander Ben, Crew Charge Sean and all my cabin crew, thank you for choosing to fly with Scoot. We hope to see you again on one of our flights in the near future. Have a pleasant morning ahead. Cabin crew prepare for arrival. Thank you. Okay, 7.30 pagi, 14 darjah Celsius hari ni. Ini belum 1 Jun baru 30 Mei. 30 Mei. Ini suhu dia kat sini, dekat Chiba.
cari payung kan. Cari payung kat 7E. Ada Grab. Oh, tak. Oh, S-Ride. Oh, Go Taxi. Dia memang Jepun memang dia tak benarkan Grab kan. Oh. Supaya taksi dia orang kata apa, hidup lah. So jadi kena hujan. Ni aku tak tahu apa nama tadi, Dori-Dori je aku tahu. Tapi sejarah dia kat sini yang menyebabkan tempat ini dijadikan tempat pelancongan tertua di Jepun adalah kerana ketika gempa bumi besar, seluruh kawasan ni semua hancur kecuali tu satu tokong kat depan tu yang kekal berdiri. Tu yang menjadi keramat tu. Dia kata mesti ada sesuatu dan tempat ini dijaga sehingga ke hari ini. Menarik tak? Menarik tak? Itu cerita ringkasnya aku tahulah. Kalau nak tahu lagi nanti kita kena cari lagi, kena gali. So ini suasana dia. Tadi yang kita masuk di depan sana ada gerbang juga. Ni kita masuk lagi ke dalam. No bicycle. Ada pintu gerbang ni macam dekat Bandar Karat pun ada. Sini dia jadi padat sebab semua berpayung. Semua berpayung. Tu yang jadi padat tempat ni. Ya musim hujan tapi sejuk. Sekarang ni walaupun dah memasuki bulan 6, keadaan dia sejuk. So ini pemandangan dia. Kalau tengok kat tepi-tepi pun jual-jual aiskrim, buah-buah dan sebagainya. Tengok budak-budak sekolah apa, ramai student-student. Aku pun berpayung ni nampak. Payung pun beli kat 7E. Lebih kurang dalam 700 dinar. Dinar pula, 700 yen. So kita bergerak sama grup-grup kita. Sebab grup aku ni bercampur. Ada Mexico, ada Brazil, ada. Aku tak kenal, tim aku tak ada mana diorang. Nampak dia jual Suzuya kimono yukata. Tu ada jual jemput-jemput tu. Dia pun pelik. Sejuk. Jam ini. Okey, inilah dia. Tempat keramat yang terjadi ketika gempa bumi dahulu. Tu dia. Oh ni atas tu pun sama juga. Kita tengok zoom dekat sikit. Yang ini kertas. Kertas? Ini kertas ni. So dia orang akan apa? Dia orang akan ambil rule dalam tu. Macam kayu tu kan. Nanti dia guna macam. Okey. Nanti kalau keluar kayu tu, kalau yang baik baik, kalau tak baik tak baik lah. Oh. And then lepas tu yang kertas tu pula, apa dia orang wish, nanti dia orang ikat dekat ni. Bad fortune. If you a bad fortune, type red. Maksudnya kalau ada nasib tak baik, if you draw a bad fortune, please type red. Okey. Ni tempat macam dia orang tilik nasib lah ni. Lepas tu dia keluar apa tak? Dia goncang-goncang. Sak. Ni kepercayaan dia orang lah Beratur ke? Ya, beratur beli je ni. Ya kan Doraemon tadi.
Ini kiranya yang harga yang berpatutan ini yang setakat ini yang okey. Kan ni kita yakin lah, yakin niku Wagyu. Kita nak makan dekat halal Wagyu, yakin lah, yakin ku pangga. Kita yakin makan ini sebab dia ada halal So ni kita dah panaskan dulu. Okey, makan Wagyu dekat Yakiniku Pangga. Ni halal Wagyu yang dekat Tokyo ni lah. Kita masak panggang ni tak perlu lama-lama, cuma panaskan dalam 20 saat macam tu. Dia dah akan, colour dia akan ke coklat-coklat dia yang asam merah. Ni tak dapat beza colour dia. Ni dah light medium ni. Kita dah boleh makan. Api menyambang pak. Punya sambutan kita api. Okey, makan dulu selai mari. Sedap oi. Sedap. Saja sebab ni. Kalau nak tahu kat mana boleh komen kat bawah. Lihat. Alhamdulillah, licin. Terbaik licin. licin. Apa tadi? Okihabara. Sebenarnya aku tengok banyak tempat-tempat macam mainan lah ini, mainan, game, anime dan sebagainya lah. Ni kita berjalan ada yang pakai kostum pun ada ini. Kita berjalan depan lagi. Ni pusat game ni. Kita mah ada jual-jual game. Hai guys. Ultra, ni Ultraman Taro, ni Ultraman Jack, ni Ultraman Ace, ni Ultraman 7, ni Zofi, ni Ultraman, ni Buden ni Omega, ni Ultraman Omega, ni Solis, ni Ars, ni Amor, ni Ultraman Blazer, lawa Ultraman Blazer ni. Betul ni Ultraman Zero. Ni raksasa apa ni? Ni Ultraman Orb, Ultraman Belia, Ultraman Giga, Ultraman Victory, Ultraman She-Hulk, Ultraman 3, Ultraman Amy, ni Ultraman Grid. Wahai gila kan Ultraman semua ni. Dah macam tu Ali Okay, kita jalan dekat Akihabara. Memang ni tempat teracun lah kalau anime, peminat koleksi. Tadi aku tengok Ultraman, bestnya tengok Ultraman kecil-kecil tu Kata kita beli dekat jalan-jalan Jepun je. Tapi tengok kat sini tapi harga dia mandi sikit lah. Harga dah 4,000 yen macam tu. 4,000 yen berapa 43, 120 macam tu. Kalau dekat JJJ RM15 macam tu. Tapi barang second lah, tengok kualiti lah. Kalau kualiti cantik-cantik lah. So tengok ni kedai elektronik dan sebagainya. Kedai mainan banyak. Sejuk guys. Ini kita keluar lagi. Ni kita nak beli tiket train Kita nak pergi sini. Kena tahu lokasi dia, kena tahu stesen dia. Jadi kita nak pergi Odaiba. Odaiba Station. Macam nak tahu? Kena type. Jangan terus sini. Nanti bagi dia ambil. Alamak. Habis. Tak, bukan habis. Kita kena pergi sini dulu. Shibuya. Shimbashi. Basi tak apa. Sebab kita tukar tu Shimbashi. SHIN. Tu atas tu. Okey. Okey dah.
Not available now. Masuk lah, Pit. Dapat tengok sini kan? Kita dah beli tiket kat mesin ni tadi. Mesin. Sekarang ni kita nak masuk ke itulah kaunter tu. Kita scan. Betul. Okey, sama. Letak je? Letak, lepas tu ambil sebelah sana. Okey, ambil. Okey. Oh, dia tebuk lubang. Oh, ngelat. Okey, seterusnya kita tadi dah daripada mana Teto Taishi ke Shimbashi. Kan kita dapat tiket biru ke Shimbashi untuk ke lokasi seterusnya. So macam biasalah. Kita masuk, ambil dan oh ya. Masuk, ambil dan pegang. Nanti dia akan ada tebuk satu lubang. Dia nak tumpang. Oh, ngam-ngam kita datang tengah show. Kalau kamera tak secantik apa? Mata. Mata. Cantik kan. Dia kat belakang ni. Tengok ni mana ada CEO nak naik driver. Semua CEO naik train. Nampak nampak. Bos-bos semua ni. Tak ada driver, semua naik train.